Assalamualaikum orang Mersing. Saya harap video ni kalau masuk FYP orang Mersing, minta untuk share dekat story TikTok masing-masing ataupun Facebook ataupun Instagram. Sebab information ni saya tekankan untuk orang Mersing. Sebab saya nak make sure semua orang Mersing notice kewujudan Choi Motorsport yang berada di bumi Mersing. Saya nak cerita satu persatu program kita. Saya dan tim Choi Motorsport akan drift dekat bandar Mersing pada hari Jumaat nanti. Bersama dengan Jeff from Husin Drift, Mike daripada Motomaniac dan Uncle Syah from Pedal to Metal. Kita akan drift di bandar Mersing, di dalam bandar. Dan pada masa sama, kita datang sini, kita ada bawa collection baju. Ni dia, baju ni. Hanya 300 pieces sahaja edition ni. Dan edition ni 200 pieces sahaja. Dan orang Keluang, kita tak lupa, kita bawa baju untuk orang Keluang juga. Sebab last time kita dah pergi kat Keluang. Ni dia, 300 pieces juga ke sini untuk jualan baju pada hari Jumaat 26 Jun 2026 pada pukul 4 petang kita start jual baju, dan pada pukul 11 malam kita akan standby kereta dekat tempat event di dataran monumen. Pukul 11 kita dah ready kereta semua untuk ke bandar. Dan pada hari Sabtu dan Ahad kita bercadang nak adakan taxi drift. Tengoklah kawasan-kawasan mana yang kerajaan Mersing bagi, kita cuba untuk dapatkan. Korang berpeluang untuk naik kereta drift, terbuka untuk semua orang. Apapun saya nak ucapkan terima kasih pada kerajaan Mersing supporting and give support pada anak muda, especially anak muda daripada jalanan macam saya. Saya pernah dihalau daripada satu daerah, tapi saya diterima di daerah ni. Terima kasih kerajaan Mersing, IPD Mersing dan semua yang terlibat di Mersing ni. Appreciate sangat-sangat. Dan jumpa korang hari Jumaat 4 petang dataran monumen. Dan jangan lupa dapatkan baju ni. Mersing berpuluh ribu orang, 300 orang saja yang ada baju ni. Assalamualaikum.